Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Talk Show Literasi Digital TV Pusat Sumber Sekolah 2025. Dan bersama saya Aina Maisara dan bersama saya Muhammad Ali Akmal. Hari ini kita akan bersiaran langsung di Studio F bersama pelajar dan guru yang hebat seluruh daerah. Betul tu Aina. Dan kita juga buat live di TikTok Sina Bestari. Topik kita pada hari ini adalah Literasi Digital TV PSS 2025. Mesti ramai pelajar minat dunia media. Tapi hari ini kita akan bongkar apa yang berlaku di belakang takbir, bagaimana pasukan produksi bekerja menghasilkan kandungan berkualiti. Dan untuk kongsikan pengalaman sebenar kita, ada dua tetamu istimewa, iaitu Tuan Min Tahrin, Pengetua Akademi Pendidikan Sina Bestari, dan Puan Azatus Sahia, Penolong Pengarah Sektor Pengintegrasian Teknologi Pendidikan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan. Puan, dari pandangan Kementerian Pendidikan, kenapa program seperti Jelajah Literasi Digital TV PSS 2025 ini penting baik untuk pelajar? Kepada pengacara. Sama-sama. Okey, host kita Adik Aina dan juga Adik Alwi ya. Okey. Kita di peringkat KPM untuk jelajah literasi digital TV PSS ini amat penting kerana selain kita memartabatkan pusat sumber sekolah, kita secara tidak langsung membina generasi muda yang celik IT, celik digital. Okey, sekarang ni kan kita semua ke arah digital dan untuk program ini kita amat menekankan kepada murid-murid bagaimana untuk menjadi seorang peneraju ataupun penggiat teknologi yang cekap, efisien dan juga beretika. Itu yang pentingnya. Puan, ramai pelajar sekarang berbakat dalam bidang kreatif dan digital. Adakah KPM melihat bidang ini sebagai hala tuju kejaya masa depan pelajar sekolah? Okey, betul ya. Untuk bidang ini khususnya untuk TV PSS, kita di peringkat KPM memandang serius dan juga kita amat meneliti betapa pentingnya TV PSS ini sebabnya untuk mewujudkan satu pasukan TV PSS bukannya mudah dan kita menekankan untuk setiap pasukan TV PSS ini mereka meneroka ruang kerjaya untuk masa depan. Khususnya untuk sekolah menengah dah nampak dah saluran ke mana yang mereka nak pergi, ke mana mereka nak pilih. Jadi peluang-peluang inilah yang kita buka kepada murid untuk mendalami, mencari ruang dan peluang yang ada. Pergi kepada Cik Min, ramai pelajar sekarang nampak dunia media ni seronok dan glamour. Tapi realitinya, macam mana sebenarnya kerja di belakang tabir media? Okey. Hello, okey. Terima kasih soalan tu. Okey. Agak serius ya adik ni hari ni. Mungkin pertama kali berhadapan dengan orang ramai, tak apa. Okey, jawapan tadi tu adalah sebenarnya memang orang akan nampak seronok kan, nampak macam glamour, nampak macam best sangat kan. Tapi seperti mana yang kita belajar hari inilah kan, di sini permulaan tadi production tu macam mana agak susah sebenarnya kita nak buat program ni, kita kena start daripada semalam lagi, mungkin seminggu lepas tu lagi kita dah start dah program ni. Kita nak buat skrip, kita nak cari panel, kita nak cari host dan nak buat skrip kan, kemudian kita nak, itu yang kita nampak. Ada yang lagi kita tak nampak, contohnya macam kita nak sewa studio, kita nak cari kru, sebab macam contohnya di dalam dewan ini banyak program-program diadakan. Jadi kru pun banyak masa diorang untuk program-program lain juga. Jadi bila keadaan macam tu kita kena booking lebih awal. Jadi bila dah dapat masa, semua orang bersesuaian, semua orang dapat masa yang ditetapkan itu, contoh macam hari ini, then kita pilih date itu. Jadi
memang orang akan nampak dekat TV ke kan, dekat live TikTok ni yang sekarang ni dalam masa 20 minit aja. Tapi sebenarnya di sebalik tabir tu macam-macam lagi pelbagai benda yang kita kena buat. Jadi jawapannya ya, glamour, tapi di sebalik glamour itu kita adalah perkara-perkara yang susah payahnya yang kita nak kena capai. Itulah je jawapan saya. Cik Min, bercakap tentang bidang editorial lifestyle, apa kemahiran penting pelajar perlu kuasai kalau nak masuk ke dunia media? Okey, kalau nak masuk ke dunia media, apa yang saya selalu tekankan dekat student-student yang berminat, kena komunikasi skill tu kena penting, ya, kena confident. Contohnya lah, ya, macam TV PSS itu, disebabkan itulah TV PSS itu ditubuhkan, ya. Saya selalu ingatkan kepada pelajar supaya siapa yang masuk TV PSS di sekolah tu bukan bermakna yang adik-adik akan jadi wartawan sahaja. Tidak bermakna adik-adik akan terus jadi macam host sahaja, jadi cameraman sahaja. Tidak, ya. Adik-adik boleh cari peluang pekerjaan lain, nak jadi lecturer, nak jadi accountant, lawyer, kan, tak apa, boleh, arkitek, pensyarah, cikgu, boleh, ya. Tapi platform TV PSS ini lebih besar daripada itu. Ia mengajak murid-murid untuk lebih confident, lebih berkomunikasi. Jadi benda-benda macam tu bila kita buat banyak kali, kita akan rasa selesa dan kita akan rasa seronok untuk buat. Jadi disebabkan itulah saya sebenarnya menggalakkan pelajar-pelajar ini untuk menyertai TV PSS di sekolah. Tuan, sekarang ni kan semua tentang digital, tentang social media, tentang TikTok, pasal portal berita, AI, macam-macam lagi lah kan. Bagaimana dengan Sinar Bestari, Sinar Harian? Bagaimana mereka boleh kekal relevan dengan perubahan dunia digital ni? Okey, bagus soalan tu. Terima kasih. AI kan sekarang memang zaman AI kan, bukan untuk Sinar Harian, Sinar Bestari, guru-guru pun kan, untuk sekolah pun, ya. Benda tu bagus. Ya. Jadi kita kena mengikut zaman, ya. Zaman saya dulu mungkin berlainan dengan zaman sekarang, ya. Bukan mungkin, memang berlainan, ya. Zaman cikgu mengajar dahulu, cikgu saya dahulu ajar lain, cikgu-cikgu zaman sekarangnya ajar lain, ya. Jadi tak apa, gunakan AI itu, digital itu dengan sebaiknya, sebab ini adalah zaman awak, zaman pelajar-pelajar sekolah menengah, pelajar-pelajar sekolah rendah sebenarnya pun lebih hebat lagi daripada saya, ya. Tak apa, cuma dia ada pro and kontra lah kan. Jangan gunakan digital itu ke arah yang tak baik, ya. Gunakan ke arah kebaikan, tak apa, saya galakkan, ya. Dan kami pun sebenarnya menggunakan juga AI, digital ini untuk bersama-sama dengan pelajar, untuk seiring dengan pelajar. Contohnya macam inilah yang apa program-program yang kita buat pada hari ini. Okey, soalan terakhir daripada kami, Puan. Dari sudut sumber manusia, apa sikap, nilai atau kemahiran yang pelajar kena ada kalau nak berjaya di dunia kerja sebenar nanti? Okey, konsep saya mudah, ya. Pegang kepada, kalau saya ada formula 2I, 1T, 1D. I itu inisiatif, kemudian yang kedua I adalah ingin tahu, yang ketiga T, tanggungjawab, ya, dan akhir sekali D adalah disiplin. Yang itu kena pegang, ya. Mana tahu nanti suatu masa kalau betul lah anak-anak semua, ya, berpegang sebegitu tekad, ya, berketerampilan, tak mustahil suatu masa nanti mana tahu boleh jadi content creator, ya. Tapi content creator yang beretika, ya, yang bertanggungjawab, yang berdaya fikir kreatif, ya. Itu sangat penting. Jadi untuk permulaan, untuk mula, tanamkan sikap-sikap sebegitu, ya. Itu saja daripada saya. Sekarang ni kan kita buka peluang kepada pelajar di studio 2 atau 3 soalan pantas untuk mereka boleh bertanyakan kepada tuan dan puan. Silakan.
Kalau kami Nama saya Nurhana Khalida. Saya nak tanya, nama saya Nurhana Khalida. Saya nak tanya, dalam bidang ni banyak perkara, tapi banyak orang kata bidang ni tak sihat. Ada nasihat tak? Bagaimana? Cik Min? Apa soalan tadi? Bidang tak sihat? Kalau kami minat dunia media tapi orang kata bidang ni tak sihat, kenapa ada nasihat daripada panel? Okey, saya pun nak tahu juga apa yang tak sihat tu. Kan? Sebab sepanjang saya 21 tahun dalam bidang ni, saya sihat alhamdulillah. Ya? Saya memang bidang ni dia stres, ya. Memang bidang ni stres sebab zaman saya bekerja untuk majalah dahulu, saya masa tu tak ada digital, cikgu-cikgu tahulah kot, yang mana peminat media hiburan dahulu. Okey, kita bekerja sampai malam, ya. Masa artis-artis kahwin, kan, masa Datuk Siti kahwin, kita berjaga sampai pagi. Sebab kita nak besok ni nak keluarkan ni untuk majalah tu, segala hantaran semua kita ambil, kan. Tapi saya sihat alhamdulillah, ya. Saya tidak ada masalah mental ke fizikal ke, sebab saya enjoy. Jadi untuk adik-adik, mungkin soalan tu ditujukan pada orang-orang yang tak enjoy dalam pekerjaan dia. Bukan sahaja dalam bidang media, apa sahajalah ikut bidang yang adik-adik nanti akan masuki. Adik-adik perlu enjoy, ya, perlu ada minat untuk berada dalam bidang tersebut. Kalau macam saya memang suka bidang ni. Saya suka bidang kewartawanan. Dulu cita-cita saya nak jadi cikgu juga. Tapi akhirnya saya pilih ke bidang wartawan. Tapi alhamdulillah sekarang saya dapat juga jadi cikgu di hadapan adik-adik semua. Terima kasih. Ada soalan lagi untuk pelajar? Assalamualaikum para panel. Nama saya Rusdan Afiq. Saya nak bertanya sikit soalan kepada para panel yang berada di atas itu. Kalau nak mula dari sekolah, apakah langkah kecil yang boleh kami ambil untuk mengasah kemahiran kami dalam media digital ini? Okey, saya jawab. Okey, terima kasih kepada adik yang bertanyakan soalan. Okey, di peringkat sekolah pada awalnya, ya, kena ada pasukan TVPSS dahulu. Kena tubuhkan pasukan TVPSS, ya, kepada cikgu-cikgu. Kemudian di sekolah juga, ya, macam kita di KPM, kita galakkan sekolah untuk mewujudkan kelab TVPSS. Ya, jadi secara automatik anak-anak yang berminat, ya, untuk bidang penyiaran, suntingan, penggambaran, pengacaraan, ya, kewartawanan, boleh masuk kelab TVPSS. Jadi di sekolah kalau ada kelab tersebut, bolehlah bermula dengan langkah sebegitu, ya. Kemudian di sekolah juga kalau ada program-program, ya, kan banyak hujung-hujung tahun ni ataupun di awal tahun, di hujung tahun ni banyak program majlis apresiasi, kan. Beranikan diri untuk ambil gambar, ya. Bila jadi pengacara, wartawan, okey, dia tak boleh takut ke hadapan. Juru kamera especially kena berani, kena ada keyakinan. Okey. Jadi untuk started, beranikan diri dulu, ambil gambar. Saya pasti dalam studio ni ramai yang suka selfie, betul? Kan, sekejap-sekejap selfie sana sini. Okey, yang itu
cara bagaimana kamu memperbaiki kemahiran. Ya, itu boleh bermula, dan saya mohon jugalah kepada semua cikgu, kalau boleh wujudkan kelab TV PSS. Yang ini memang kita telah pun mohon kepada pihak BSKK sendiri, ya, untuk tagging di sekolah mewujudkan kelab TV PSS. Sebabnya kita nak murid-murid ni terus diberi kemahiran, pelbagai kemahiran tentang apa itu produksi. Okey, itu saja. Hello, nama saya Kasih. Saya dari SMK Sesi 10 Kota Damansara. Saya nak tanya, kalau pelajar nak buat latihan interaksi di Sinar Harian, apakah ini terlihat dari segi kemahiran ataupun sikap? Boleh ulang balik? Boleh ulang sekali lagi soalan? Kalau pelajar nak buat latihan industri di Sinar Harian, apakah yang ini terlihat dari segi kemahiran ataupun segi sikap? Okey, antara kemahiran dan sikap alright. Okey, kalau nak latihan industri hari ni, secara rangkumannya lah, sejujur saya boleh cakap, kemahiran tu kita boleh ajar adik, ya. Kemahiran tu insya-Allah kita boleh ajar, kita sama-sama belajar, tapi sikap itu bermula pada rumah, ya. Bila bermula pada rumah ni, itu yang sangat penting dalam apa juga bidang, bukan dalam bidang TV PSS ke, bidang media ke, dalam apa juga, ya. Sikap itu memainkan peranan yang sangat penting, ya. Terutama pada zaman sekarang lah, kalau saya boleh sentuh sikit, ya, Puan Azhar, pengacara, kita kekurangan nilai-nilai murni sikit di kalangan pelajar kita ni, generasi-generasi baru sekarang ni kan, terlalu asyik dengan phone, terlalu terdedah kepada benda-benda yang bukan-bukan, ya. Jadi saya katakan daripada tadi bahawa benda ni sebenarnya AI digital ni semuanya bagus kan, cuma cara macam mana kita menggunakan itu yang sangat penting. Jadi kalau nak katakan secara ringkasnya, ya, saya akan pilih sikap dahulu berbanding dengan kemahiran. Alright. Saya harap jawab soalan tu, Okey, terima kasih kepada semua yang menanya soalan dan dua panel hebat kita hari ini. Perkongsian yang padat dan penuh inspirasi. Betul tu. Dunia media sekarang ni bukan sekadar depan kamera, tetapi ia adalah tentang disiplin, kreativiti dan semangat berpasukan. Terima kasih. Terima kasih. Hello. Terima kasih kepada semua pelajar dan guru di studio dan penonton TikTok Sinar Bestari. Teruskan jadi pelajar celik digital, yakin dengan bakat sendiri dan siap sedia untuk masa depan media. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.